Pernah terfikir apa jadi bila gergasi kripto tiba-tiba meletupkan bom $1 bilion dalam dunia keuangan korporat? Ripple baru sahaja membuat satu langkah besar. Mereka membelanjakan $1 bilion untuk mengambil alih sebuah firma yang pakar dalam infrastruktur aset digital dan sistem pembayaran. Firma ini bukan calang-calang. Ia menyediakan solusi untuk membantu syarikat-syarikat gergasi menguruskan kecairan tunai, mengendalikan pembayaran rentas sempadan dan mengurus aset berasaskan blockchain dengan selamat. Matlamat Ripple sangat jelas. Mereka mahu menjadi jambatan antara keuangan korporat tradisional dengan teknologi blockchain. Ini membolehkan syarikat-syarikat global memegang dan memindahkan aset digital seperti stablecoin atau XRP dengan lancar, pantas dan tanpa sebarang kerumitan. Langkah ini dibuat pada waktu yang tepat. Semakin banyak syarikat Fortune 500 sedang mengkaji penggunaan blockchain untuk meningkatkan efisiensi, ketelusan dan yang paling penting, kepatuhan. Dengan pengambil alihan ini, Ripple meletakkan diri mereka sebagai penyedia utama untuk infrastruktur kripto yang dikawal selia dan dipercayai oleh dunia korporat. Jadi, kita macam duduk di kedai mamak, minum teh tarik sambil tengok Ripple belanja berbilion-bilion untuk tarik syarikat gergasi masuk ke dunia digital. Tapi pada masa yang sama, ramai lagi yang masih anggap kripto ini semua skim cepat kaya. Persoalannya, siapa yang sebenarnya sedang main permainan ini dan siapa yang cuma jadi penonton?